Baru-baru ni, MNA Solar dan juga ICA UTM Pagoh ada buat satu projek solar untuk jagung. Fokus utama projek ni adalah untuk menguasakan dua 0.5 horsepower pump dan juga sistem IoT. Di mana fungsi pump dan IoT itu adalah untuk memberikan air, sumber air dan juga baja kepada jagung tersebut. Projek ni kita buat dekat SK Pancor dekat Muar, di mana dekat situ kita ada pasang 6 keping solar panel 300 watt, sebuah inverter berkuasa 3000 watt, 4 biji bateri 12V 100Ah. Alhamdulillah, sistem ni dah dengan baik. Kita dah pump air kepada 300 polybag jagung dan juga kita dah sediakan plug point untuk cikgu-cikgu di sekolah untuk buat aktiviti dengan murid-murid mereka di luar kelas. Terima kasih kepada ICA UTM Pagoh yang telah memberikan peluang kepada kami untuk berkhidmat di sini dan juga rakan-rakan strategik yang telah menjayakan projek ini. Kalau ada anda semua yang nak buat sistem vertigasi solar, boleh kontak kami. Selain itu, kalau ada mana-mana institusi yang nak bekerjasama dengan kami untuk solar, boleh kontak kami juga. Terima kasih.